kereta. Yang main kereta tu kalau kita letak bola tu, kalau dia letak bola tu, banyak-banyak, lepas tu lama-lama je buka dia punya bawah tu, lepas tu dah jatuh dia punya bola tu. Lepas tu Hadik yang letak bola tu, lepas tu Hilwa duduk bawah alien tu, kereta alien tu. Lepas tu dia dah jatuh kat kepala Hilwa. Hilwa cakap, lepas tu yang lagi satu sangat best, yang Dia boleh letak kain tu, saluran bukan pipe tu. bukan apa, yang macam tempat-tempat main tu. Yang tempat main-main tu ada kereta, ada yang benda kain-kain, ada bola-bola. Yang kalau yang kereta tu Hilwa naik 1 kali je, Hadik naik 10 kali sebab best sangat. Mami naik kan? Mami berat sangat jatuh. Dia tak sesuai. Dia untuk budak je. Jatuh. Lepas tu ada basikal. Lepas tu dia punya tempat duduk tu ada 2. Flying fox tu untuk kids je. Kalau yang Nak naik, lepas tu jatuh, roboh. Badan besar nak naik ni. lepas tu ada tempat yang ada square-square, tapi dia bukan datang pada batu, dia datang pada apa tu? Dia datang pada sponge. Kalau kita lompat, kita tak boleh keluar balik. Hilwa suruh mami suruh keluarkan Hilwa pada trampolin tu. Lepas tu ada trampolin yang sangat besar. Lepas tu ada macam castle tu. Lepas tu Hilwa nampak ada macam ada macam kertas. Lepas tu nak naik, Hilwa nampak dia cakap good job. Tu wujud. Hujung Tu je.